Tukar duit raya dekat app Bank Islam dah tutup. Tapi jangan risau, anda still boleh tukar duit raya dekat ATM. Mari saya share cara tukar dan kat mana ATM yang available untuk Maybank, CIMB dan Bank Islam. Share dan repost video ni siap-siap kalau takut terlupa. Untuk pengguna Maybank, anda boleh keluarkan duit raya RM10 dekat ATM yang ada tulis dapatkan wang kertas RM10 di mesin ini sahaja. First, tekan pengeluaran dan pilih jumlah, maksimum RM300 sahaja ya. Settle pilih, anda dah boleh dapat duit RM10 fresh daripada ATM. Boleh minta sampuraya dekat kaunter customer service. Untuk pengguna CIMB Bank, 29 buah ATM raya dah start beroperasi 17 Mac hingga 31 Mac 2025. Anda boleh keluarkan duit RM10 juga. Ini lokasi ATM untuk negeri Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis dan Sabah. Boleh pause untuk tengok lama sikit. Ini sambungan senarai ATM untuk negeri Sarawak, Selangor, Terengganu dan KL. Pengguna Bank Islam boleh tukar duit raya RM10, RM20, RM50 dan RM100 bermula 17 Mac 2025 selagi stok masih ada. Ini lokasi area KL dan Selangor, boleh pause untuk tengok lama sikit. Ini pula sambungan untuk negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Dekat Penang, Perak, Pahang dan Sabah pun ada juga tau. Pastikan anda guna ATM yang betul. Servis tukar duit raya Bank Islam ni tak available untuk area Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis ya. Follow X1.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.